Okey, hai. Hari ini kita sambung soalan pecutan SPM tingkatan 5 tahun 2025, Matematik, kertas 2. Ini adalah bahagian yang keempat. Di bahagian keempat, kita akan mula buat bahagian B. Bahagian B ni kita kena jawab semua soalan. Ada 5 soalan semuanya. Okey, mari kita tengok. Untuk soalan 11A1. Okey, kita baca bagus-bagus. Diberi set M adalah beri dan set P unsur dia adalah berani. B-E-R-A-N-I. Isikan tempat kosong di ruang jawapan dengan simbol set yang betul bagi menerangkan hubungan set M dan set P. Maknanya kita tahu set M ada di dalam set P. Maknanya kita boleh bagi tahu M adalah subset bagi P. Selesai. Itu sahaja. Okey. Okey, lepas tu kita tengok pula 11A2. 11A2, raja di bawah di sebelah ni lah, sebelah kanan, menunjukkan satu gambar Raja Van. Lorekan kawasan yang mewakili set J kesatuan dengan L bersilang dengan pelengkap bagi K. Okey, kalau dalam bahasa mudah, ambil J semua L dan ambil yang sama antara J semua L dengan yang bukan K. Okey, benda pertama kita kena buat apa? Okey, benda pertama kita kena nomborkan setiap satu ruangan lah dalam gambar raja ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Benda kedua apa kita kena buat? Kita senaraikan. Kita punya set semesta adalah 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat pelan-pelan. Lepas tu kita ada set J. J kita unsur dia adalah 2 dan 3. Lepas tu set L. Set L unsur yang ada adalah 3, 4 dan 5. Okey, untuk set K unsur yang ada ialah 5 dan 6. Okey, lepas tu kita kena tengok daripada kiri ke kanan. Buat daripada kiri ke kanan. Kalau ada kurungan, buat kurungan dahulu. Lepas tu kita kena cari yang bukan K. Okey, bila kita buat, kita cari J semua L. Ambil semua antara set J dengan L. Apa yang kita ada? Kita ada 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita cari pelengkap bagi K, iaitu yang bukan K. Okey, tengok dengan set semesta kita. Sekarang K kita 5 dan 6. Yang bukan K kita adalah 1, 2, 3 dan 4. Selesai. Sudah selesai ni baru kita buat yang terakhir. Kita cari apa dia? J semua L bersilang dengan bukan K ataupun pelengkap bagi K. Okey, maknanya sekarang ni kita hanya perlu tengok mana satu. Kita hanya perlu tengok ini, semua ni dengan ini. Dua ni saja kita tengok. Lepas tu kita tengok tengah-tengah dia mau apa? Yang sama persilangan. Maknanya kalau kita tengok persilangan, apa yang sama nombor dia? Kita ada yang pertama 2, 3 dan 4. Jadi kita tahu yang kita perlu lorek adalah nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Sinilah 2, 3, 4. Jadi yang kita akan lorek area sini 4, 3 dan 2. Lorek sahaja di sini. Okey, selesai. Ini saja bagian yang kita lorek. Siap lorek, maknanya itulah jawapan akhir kita. Sebab soalan dia minta lorekan. Okey, boleh. Mudah kan? Kita kena tahu saja simbol apa. Ingat, ini adalah kesatuan ataupun dalam bahasa mudah, ambil semua. Ambil semua unsur dia. Kalau ini pula persilangan ataupun kita ambil yang sama. Yang sama. Okey. Kita berpindah kepada soalan 11B. Okey, soalan 11B. Biasanya jawapan dia ni ringkas saja. Cuma kita kena kenal pasti apa yang dia minta. Okey, sekumpulan murid tingkatan 4 terlibat dalam program Kitar Semula di sebuah sekolah.
telah mengumpulkan surat kabar lama. Okey, data pertama surat kabar lama, yang kedua botol plastik, yang ketiga kita ada tin. Lepas tu seramai 72 orang murid mengumpul botol plastik. Okey, lepas tu 36 orang murid mengumpul surat kabar lama dan 31 orang murid mengumpul tin. Okey, baca pelan-pelan. Maknanya kita tahu jumlah keseluruhan yang kumpul surat kabar botol plastik 72 orang. Okey, yang kumpul surat kabar lama 36 orang, yang dan kumpul tin 31 orang. Lepas tu data seterusnya, dia bagi tahu 20 orang murid mengumpul surat kabar lama dan botol plastik. Okey, kalau mau senang kita kasih asing lah. Okey, yang suka 2, maknanya di sini 20 orang murid kumpul surat kabar lama dan botol plastik. Data dia bagi. Lepas tu dia bagi lagi 8 orang murid mengumpul surat kabar lama dan tin. Okey, ingat surat kabar lama dan tin tengok dari mana? Mana dia punya tempat. Okey, lepas tu data seterusnya 18 orang murid kumpul botol plastik dan tin. Ini yang kumpul 2 barang saja. Okey, dan data yang terakhir dia bagi tahu 7 orang murid kumpul tiga bahan tersebut. Maknanya ada murid yang kumpul tiga bahan. Kita tahu ada persilangan antara tiga bahan ni lah. Tiga surat kabar, botol plastik dan tin. Jadi kita boleh lukis mula-mula. Kita ada 1, 2, 3. Kenapa kita buat tanda persilangan? Sebab ada murid yang kumpul tiga bahan tersebut. Okey, boleh buat di sini kita tulis surat kabar lama iaitu N. Ini botol plastik B. Tin T. Okey, masuk data pelan-pelan. Kita tahu 7 orang murid kumpul tiga bahan. Maknanya di sini ada 7 orang murid. Okey, selesai. Okey, ini selesai. Lepas tu dia bagi tahu lagi. Okey, kita baca daripada yang ada 2 ni lah. 20 orang murid kumpul surat kabar lama, 20 orang murid kumpul surat kabar lama dan botol plastik. Okey, kita guna ni. 20 orang murid surat kabar lama dan botol plastik. Maknanya di sini ada 20 orang. Okey, sini ni 20 orang. Bila sini 20, sini sudah 7. Bakinya berapa? Sebab tu kita tahu 20 tolak 7, di sini kita akan dapat 13. Begitu cara tengok dia. Okey, settle di sini. Lepas tu ada 8 orang murid kumpul surat kabar lama dengan tin. Di mana surat kabar lama dengan tin? Ini adalah surat kabar lama dengan tin. Maknanya di sini ada 8 orang. Di sini sudah 7 orang. Bakinya berapa? Tinggal 1. Bolehkah? Lepas tu ada 18 orang murid. Ada 18 orang murid kumpul botol plastik dan tin. Sini botol plastik dan tin. Maknanya kalau ada sini 18, sini 7, bakinya tinggal berapa? Tinggallah 11. Settle. Okey, lepas tu ditanya lagi. Dia ada bagi tahu di bahagian surat kabar lama ada berapa orang ni? Surat kabar lama 36 murid. Maknanya di surat kabar lama ni, di sini surat kabar lama ni jumlah dia semua ni kena mana ni? 36 orang. Kena 36 orang jumlah dia. Kena 36 orang. Jadi macam mana mau cari baki dia? Cara mau cari baki dia tolaklah 36 tolak 13 berapa ni? 23 tolak 7 sandiu 16 tolak 1. Okey, maknanya di sini ada 15. Lepas tu kita tahu lagi dia bagi tahu 72 orang botol plastik. Maknanya 72 orang ni di mana? Ini 72 orang ni jumlah semua ni. 72 orang. Maknanya mau cari baki kita tolak je dah. 72 tolak 13. Berapa ni? Dapat 6, 15, 9, 5. Tolak 7. 52. Tolak 11.
41. Maknanya di bahagian botol sahaja, B ni botol plastik saja ada 41 orang murid yang kumpul. Boleh faham kah? Okey, kita buat pelan-pelan. Okey, lepas tu kita ada kena bagi lagi. Dia bagi tahu sini 31 orang murid mengumpul tin. Maknanya 31 orang murid kumpul tin di sini. Keseluruhan sini kena 31. Jadi macam mana mau cari? Sama juga. 31 tolak 11 kita ada 20. 20 tolak 7 kita ada 13. 13 tolak 1 kita ada 12. Maknanya yang kumpul tin saja ada 12 orang. Selesai. Inilah kita punya gambar Raja Van. Okey, boleh. Lepas tu apa lagi? Seterusnya, okey. Ni gambar Raja Van kita. Untuk soalan seterusnya, hitung jumlah murid yang terlibat dalam program ini. Berapa orang murid? Tambah jelah semuanya. Maknanya kita tahu kita kena tambah semua 15. Kamu tidak boleh tambah 36, tambah 31, tambah 72. Tidak boleh. Sebab itu adalah budak yang dia sudah pecahkan bah. Jadi kalau kita mau keseluruhan, kita kena tambah yang dalam gambar Raja Van. 15 tambah 13 tambah 1 tambah 7 tambah 41 tambah 11 tambah 12. Berapa ni semua? Okey, berapa ni? Okey. 15, 13, 7, 1, 41, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, tambah 8, 15, 16, 17, 19, 19, 20. 20 maknanya kita ada 100 orang murid. Selesai untuk soalan 11B. Begini saja kita kena kira. Kira pelan-pelan, keluarkan data. Bagus-bagus. Lepas tu kira pelan-pelan saja. Memang kita akan jumpa data dia. Okay? Next, kita sambung pergi soalan nombor 12. 12A, isikan peta kosong dengan simbol lebih kecil atau lebih besar bagi membentuk satu pernyataan matematik yang benar. Macam mana mau buat? Benda pertama kita kira dulu nombor yang dia bagi. Okey, negatif dapat positif. 5 kuasa 2, 5 darab 5, 25. Okey, negatif 6 kuasa 2, negatif jadi positif. 6 kuasa 2, 6 darab 6, 36. Jadi kita akan guna simbol yang mana? Lagi kecil ke lagi besar? Semestinya kita akan guna simbol lebih kecil. Ingat, kita ada 4 simbol ketaksamaan. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Kalau tidak tahu macam mana mau tahu dia besar ke kecil, tambah 1 di depan. Tengok huruf dia. Ni kan K, maknanya ini adalah simbol lebih kecil. Ini kita nampak huruf B kan? Maknanya ini adalah simbol lebih besar. Sama juga dengan ini, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Mudah kan mau tengok? Okey. Selepas itu, kita tengok pula soalan 12B. Soalan 12B. Okey, 12B. Sumati perlu membeli kain langsir untuk rumah barunya. Okey, beliau membeli X meter kain langsir berwarna hijau. Okey, kain langsir warna hijau, ingat itu adalah X. Dan kain Y meter kain langsir bercorak abstrak. Okey, X itu langsir warna hijau, Y itu langsir bercorak abstrak. Okey, lepas tu ayat dia bagi apa ayat dia bagi? Dia bagi tahu jumlah panjang kedua-dua. Jumlah ini adalah hasil tambah. Okey, ingat jumlah tu tambah. Jumlah panjang kedua-dua jenis langsir ialah tidak melebihi 70 meter. Tidak melebihi 70 meter. Okey. Kalau tidak melebihi 70 meter, dia guna simbol ketaksamaan yang mana? Dia mestilah tidak melebihi 70 meter, dia akan jadi macam ni. Tidak melebihi 70 meter. Paling maksimum 70 meter saja. Okey, lepas tu ayat yang kedua apa dia bagi? Seterusnya, ayat seterusnya dia bagi tahu panjang langsir kain langsir bercorak abstrak. Abstrak ini adalah Y, betul? Abstrak itu Y.
ialah sekurang-kurangnya 1/3 daripada kain langsir berwarna hijau. Okey, maksudnya warna hijau ni X. 1/3 ni 1/3. Sekurang-kurangnya adalah apa sekurang-kurangnya? Paling kecil pun kena paling kecil. Maknanya dia kena guna simbol ketaksamaan lagi besar atau sama dengan. Paling kecil dia bilang. Okey? Settle. Lepas tu dia bagi tahu di sini soalan B1. Tulis dua ketaksamaan selain X lagi besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong mewakili syarat pembelian kain langsir oleh Sumati. Kita sudah baca tadi, kita nampak ayat dia, maknanya kita tinggal tulis. Kita tahu jumlah dia. Kita dapat X tambah Y tidak melebihi 70 meter. Selesai. Yang kedua dia bagi tahu Y kenalah sekurang-kurangnya 1/3 daripada langsir warna hijau. Selesai. Ini sahaja yang kita perlu buat. Yang penting kamu kena tahu macam simbol dia, ayat dia, perkataan dia. Okey, lepas tu kita pindah pergi soalan 2. Okey. Soalan B2. Soalan B2, untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 meter pada kedua-dua paksi. Lorek lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear yang dinyatakan. Okey, apa kita kena buat? Kita kena carilah garis dia. Benda pertama kita kena buat, daripada ketaksamaan ni kita kena ubah dia pergi persamaan dulu. Kita mau cari garis dia berada di mana. Okey, yang pertama kita ada X tambah Y sama dengan 70. Macam mana mau cari? Kalau kita punya X kosong, berapa Y kita? Y, kalau X kosong maknanya kita ambil balik persamaan, X tambah Y sama dengan 70. Kalau X kosong, ni cikgu buat pelan-pelan ni. Okey, ni akan jadi Y sama dengan 70. Maknanya kita tahu di sini kalau X kosong, Y 70. Sama juga kalau Y kamu pula yang kosong. Kalau Y kosong, automatik tengok X tambah Y sama dengan 70. Kalau Y kosong, X tambah kosong sama dengan 70. Maknanya X kamu pun akan jadi 70. Kalau X 70, X 70, Y kamu kosong. Maknanya kita kena buat garis daripada dua koordinat ni. Okey, kita tengok dulu lah. Dia beritahu dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 meter. Maknanya, bila kita mau lukis, kamu kena ingat. Kita ada paksi guna pembaris ya. Ni paksi Y. Okey, kalau kamu lukis, kamu guna pembaris. Yang ini adalah paksi X. Okey. Lepas tu apa kena buat? Kita label. Ini Y. Yang ini pula X. Lepas tu dia sudah bagi tahu skala dia 2 cm kepada 10 meter. Maknanya di bawah ni kosong. Sini akan jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey, lepas tu sini bawah pun dia akan jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Cari dulu koordinat ni. Okey, maknanya yang pertama cikgu guna warna lain supaya kamu nampak beza dia lah. Okey, kalau X kosong, Y 70 ada di sini koordinat dia. Lepas tu Y 70, X kosong ada di sini. Lepas tu kita mau buat garis, kena ingat kalau garis ketaksamaan dia yang ada sama dengan, kita akan buat satu garis padu. Tapi kalau ketaksamaan dia lebih besar, tiada sama dengan, lebih besar atau lebih kecil, garis yang kita lukis adalah garis putus. Maknanya sekarang ni garis ada sama dengan kan. Jadi ambil pembaris, kita buat satu garis padu. Okey, sudah buat garis, baru kita tulis. Ini adalah garisan X tambah Y sama dengan 70. Selesai untuk ketaksamaan yang pertama. Okey, untuk yang kedua, kita tengok balik. Kita ada Y sama dengan 1/3 X. Okey, yang ini kita mau tentukan, janganlah kita ambil nombor kecil-kecil. Kalau kita ambil nombor yang kecil-kecil, kita contoh, kita andaikan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dia jadi macam mana mau cakap?
kamu ambil ikut nilai lah. Boleh kamu ambil sekarang. Kalau kita ambil X sama dengan 0, maknanya Y kita akan dapat Y 1/3. X kamu 0, dia akan dapat 0. Yang pertama, kalau X 0, Y pun 0. Yang kedua, jangan ambil pula kalau X, Y kita pula lagi 0. Akan jumpa 0, 0, 0. Begitu. Kita kena logik lah fikir. Jadi sekarang kita letak kalau X kita sebab nilai dia besar, cuba kita letakkan nilai X kita sama dengan, bagilah X sama dengan 60. Maknanya kalau X 60, Y kita akan dapat 1/3 darab 60. Jadi berapa nih? Kita akan dapat Y 20. Jadi koordinat yang pertama adalah 60 dengan 20. Boleh. Jadi kita buat satu garis. Kita guna warna lain pula. Hijau lah. X 0, Y 0 di bawah. X 60, Y 20 di sini. Nampak? X 60, Y 20. Okey, betul. Sudah dapat dua koordinat dia ni, kita garis. Garisan pula kita guna garis padu sebab ada sama dengan. Adakah? Okey, ada sama dengan. Buat satu garis padu. Selesai. Jadi ini kita boleh label Y sama dengan 1/3 X. Okey, lepas tu dia suruh buat apa ni? Lorek rantau yang memuaskan. Macam mana buat lorekan? Okey, benda pertama kita tengok ketaksamaan dulu. Untuk X tambah Y lagi kecil atau sama dengan 70, lebih kecil kan? Kalau lebih kecil, dia di atas kan di bawah? Di bawah. Jadi kita lorek di bawah. Okey, lepas tu kita tengok kalau yang ni Y lagi besar atau sama dengan. Ini garisan dia. Betul? Kalau lagi besar, dia mesti lorek di atas. Lepas tu kita tengok lagi daripada soalan awal dia dah bagi tahu. Kena pastikan dia bagi tahu X ini lebih besar daripada 0, Y pun lebih besar atau sama dengan 0. Maknanya dia kena lebih besar daripada 0. Jadi lorekan rantau yang memuaskan inilah. Kita boleh lorek. Lorek macam mana? Kita loreklah di sini. Lorek cantik-cantik, lawak-lawak. Tapi cikgu ingatkan sekali lagi ya, gunakan pembaris. Jangan guna gigi, guna pembaris ya. Apa-apa lukisan guna pembaris. Okey, lorek di sini. Selesai lorek semua, settle. Selesai kerja kita. Okey, lepas tu apa lagi ditanya? Soalan terakhir. Okey, kita tengok soalan terakhir yang bagi tahu daripada graf tentukan nilai panjang maksimum dan minimum langsir bercorak abstrak. Abstrak ni adalah, kita tengok balik, abstrak ini adalah abstrak Y. Maknanya kalau dia mau cari Y ini berapa kalau dia punya X adalah 30. Jadi macam mana mau buat cari X 30? Okey, cari X kita sama dengan 30 meter. Naik ke atas ni lah. Okey, jadi nilai minimum kita mana satu? Ini nilai minimum kita, ini nilai maksimum kita. Memandangkan tidak guna pembaris, jadi tidak nampaklah. Sepatutnya nilai minimum yang kita jumpa adalah Y sama dengan 10. Minimum, maksimum kita Y sama dengan 40. Jadi kita boleh buat jawapan di bawah. Untuk nilai minimum dia adalah Y sama dengan 10. Dan nilai maksimum dia Y sama dengan 40. Okey, selesai untuk soalan 11 dah. Dan 12 lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye.